Jom kita kumpul 100 gram emas untuk tujuan menunaikan haji. Di tangan saya ni adalah item emas 100 gram daripada Public Gold. Dan macam mana step untuk kita kumpul 100 gram ini? Ini adalah 5 langkah tuan-tuan. Yang pertama adalah daftar akaun simpanan emas bersama dengan Public Gold. Pendaftaran percuma sahaja tuan-tuan. Yang kedua, target simpan 2 gram setiap bulan. Selama berapa tahun tuan-tuan? Selama 5 tahun ataupun 60 bulan. Jadi sepanjang 5 tahun, 5 darab 12 darab 2 gram, maka tuan-tuan akan kumpul sebanyak 120 gram dalam tempoh masa 5 tahun. Dan 100 gram tu tuan-tuan boleh guna untuk urusan menunaikan haji, dan 20 gram yang lebih ni mungkin tuan-tuan boleh tinggalkan kepada ahli keluarga di kampung. Okey tuan-tuan, apabila tuan-tuan dah sedia, dah cukup gram-gram emas tersebut, tuan-tuan boleh jual sahaja untuk pergi menunaikan haji dengan mana-mana agensi yang berdaftar dengan tabung haji. InsyaAllah dengan langkah-langkah ini saya boleh capai, tuan-tuan pun boleh capai perkara tersebut. Jom kita menunaikan haji dengan simpanan emas yang kita buat. Nak saya bantu tuan-tuan mulakan simpanan emas bersama dengan Public Gold, boleh DM saya akan bantu guide sebaiknya.